Media di Argentina mendedahkan kehadiran Imanol Machuca di San Lorenzo, sebuah kelab yang menjadi sebahagian daripada sejarah awal keriernya di Argentina. Machuca dilihat beraksi bersama rakan sepasukannya dalam satu perlawanan latihan. Ini telah mencetuskan persoalan serius mengenai tahap kepatuhan pemain tersebut terhadap hukuman FIFA. Hukuman yang dikenakan ke atas Machuca dan 6 pemain warisan yang lain bukanlah penggantungan perlawanan biasa. Ia adalah larangan menyeluruh daripada semua aktiviti berkaitan bola sepak. Apabila FIFA mengeluarkan arahan larangan daripada semua aktiviti berkaitan bola sepak, ia merangkumi aspek yang sangat luas. Pemain bukan sahaja dilarang bermain dalam perlawanan rasmi, malah diharamkan daripada 1. Menyertai sesi latihan berpasukan, walaupun sekadar latihan kecergasan. 2. Memasuki fasiliti latihan kelab atau menggunakan peralatan milik kelab. 3. Berada di bilik persalinan atau kawasan teknikal padang. Walaupun San Lorenzo mungkin mempunyai nilai sentimental buat Machuca, penglibatan beliau di sana, sama ada untuk berlatih atau beraksi dalam apa jua kapasiti berpasukan, adalah satu pelanggaran keras terhadap syarat penggantungan 12 bulan yang sedang berjalan. Tindakan Machuca ini boleh dianggap sebagai tidak menghormati keputusan Jawatankuasa Tata Tertib FIFA. Jika disabitkan kesalahan kerana melanggar tempoh penggantungan, FIFA berkuasa untuk 1. Memanjangkan tempoh penggantungan asal, mungkin melebihi 12 bulan. 2. Mengenakan denda tambahan yang tinggi. 3. Menghukum kelab yang memberi perlindungan atau membenarkan beliau menggunakan fasiliti mereka.